Kalau kata nak alternator ni nak orang kata nak kuat sikit api lah daripada yang asal. Sebabnya contoh ni alternator L9, L7 AV. Okey. Kalau asal kenari kelisa Viva macam ni lah, dia datang dengan 2 soket, nampak? 2 soket. Okey, macam ni. Sekarang ni kita nak upgrade sikit lah. 2 wayar ni, putih ni, wayar kita buka kunci lah, mana ada api. Lepas tu yang putih jalur biru ni joinkan sekali macam ni. Nampak tak? Dia join sekali. Satu wayar yang putih jalur biru ni, okey, contoh duduk tepi sekali ni, tepi sini. Buang ni memang api dia pun kurang. Bila kita join sekali macam ini, memang automatik naik. Tu. Tapi kalau nak alternator ni yang model 3 pin ni, kita ada ready stock. Ataupun satu lagi, nak sekali soket lah. Ni soket ni. 2/3 ni pun boleh. Kita customkan dia bagi ada.